Puan-puan, walaupun kita ini setiap hari difitnah, apa itu ketua menteri dia bilang, lemah lembut, sentimental apa, belum tahu lagi lah. Kalau dia tahu siapa Haji Jila, makailah dia orang. Ini Haji tidak pandai takut, bah. Kita lawan. Karena saya tahu rakyat adalah di belakang kerajaan JRS. Teman-teman rakyat Sabah, kamu dengar ini daripada Atan, tolong share, repost dan juga viralkan. Ada maklumat yang saya nak sampaikan kepada rakyat Sabah. Ayo buat sesuatu, bertindak sesuatu sebelum bumi Sabah ini dikuasai oleh perasuah, perompak dan mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua kerajaan ataupun sebagai kerajaan. Daripada ucapan Haji Jinor ini, ada dua perkara juga saya nak jelaskan. Bahawa rakyat Sabah, yang pertama, rakyat Sabah tahu kamu itu siapa. Kamu itu ketua menteri yang suka berbohong, menipu dan memfitnah pihak pembangkang. Kamu sering mengatakan pembangkang fitnah kamu, fitnah JRS. Tapi bila kita minta jawapan, minta persoalan, kamu tidak jawab dan kamu tidak jelaskan. Bermaksud kamu kaki pembohong Haji. Yang kedua, rakyat Sabah tidak bersama dengan JRS. Hari ini rakyat rata-rata menolak JRS. Mereka kata ini JRS kaki rasuah, makan duit, sakau, memperkayakan kroni dan membuat suatu amalan yang tidak menguntungkan rakyat Sabah. Jadi Haji Ji, daripada dua perkara ini, kamu boleh tipu rakyat Sabah. Kamu boleh bohong rakyat Sabah. Di luar kamu memang boleh bohong, boleh tipu. Orang kampung tidak tahu kamu ni penipu. Kamu boleh scam orang kampung. Tetapi kalau kamu berani, kamu jawab di dalam Dewan Undangan Negeri. Kenapa setiap kali di dalam Dewan Undangan Negeri pembangkang bertanya, kamu tidak boleh jawab? Kamu kata mau bagi jawapan bertulis. Kamu kata kabur-kabur. Kamu tidak berani jawab benda ini. Kenapa? Kerana kamu takut berbohong di dalam Dewan Undangan Negeri. Bila berbohong, boleh satu kesalahan sebagai orang yang memegang jawatan ataupun sebagai wakil rakyat. Sebab itulah kamu boleh bohong rakyat Sabah. Di luar sana, kamu boleh bohong orang-orang kampung yang tidak mengetahui perkara sebenar. Tetapi bila di dalam Dewan Undangan Negeri, adun-adun daripada pembangkang bertanya soalan, kamu kata kabur-kabur, saya pun kabur-kabur. Boleh kamu buat lawak bodoh lagi. Bagi jawapan pun jawapan bertulis. Bercakap pun macam orang yang tiada pelajaran bercakap. Menjawab pun tidak tahu mau menjawab. Inikah potongan seorang ketua menteri Sabah? Sebab itu, kamu boleh berbohong kepada rakyat, kepada orang kampung, tetapi kamu tidak boleh berbohong di dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab kalau kamu berbohong, kamu tahu akibat dia. Nah, saya mau tanya lagi Haji Ji. 5.92 juta pertambahan daripada bajet media kerajaan JRS 2025. Pergi mana? Kamu jawab. Bayar setro kah ini? Saya mau tanya kamu. Bayar setro kah? Kamu tidak jawab sampai hari ini. Adun-adun bertanya. YB Sarifuddin Hatta bertanya. Kamu tidak jawab. Walaupun kamu kata akan jawab secara bertulis, sampai ke hari ini kamu mengelak untuk menjawab persoalan 5.92 juta. Nampaklah kamu adalah ketua menteri yang tiada potongan, yang selalu menipu rakyat. Rakyat kampung-kampung kamu boleh tipu, tetapi rakyat yang mengetahui keadaan sebenar kamu tidak boleh tipu. Sebab itulah di dalam Dewan Undangan Negeri kamu tidak bagi jawapan sebenarnya. Kamu mengelak dan cuba untuk melarikan diri.